katalah hari ini kita ada 10,000. So you nak 10,000 tu dalam bentuk tunai ke ataupun dalam bentuk emas? Sebelum itu jangan lupa save dulu video ini. Hari ke-53 cabaran tips kewangan. Okey, sahabat-sahabat, ingat, duit memang penting sebab duit kita gunakan setiap hari. Kita kena ada duit. Kalau tak, macam mana kita nak hidup, nak beli-beli barang, nak guna untuk kegunaan harian. Tapi kita kena ingat juga, kelemahan duit ialah duit dimakan oleh inflasi. Bermakna nilai duit semakin lama semakin berkurang. So harga barang meningkat, kos barang meningkat, kos sara hidup juga turut meningkat, namun nilai duit makin lama makin rendah. Manakala emas pula, kita dah tahu dah, dia dikenali daripada beribu tahun dulu sebagai penyimpan nilai. Jadi sebenarnya bukan pilih, tapi kita kena ada kedua-duanya. So duit untuk kegunaan harian, manakala emas pula untuk melindungi nilai simpanan kita. So bukan pilih salah satu, tapi kita kena tahu fungsi setiap satu. So ingat, duit digunakan untuk belanja, emas pula digunakan untuk menyimpan nilai. Kalau semua simpanan kita dalam bentuk duit, pernah terfikir tak bagaimana inflasi memberi kesan kepada nilai duit tersebut?